Hai, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dengan korang kita punya kemah campak daripada Marvel tau. Jom kita tengok korang akan dapat apa je kalau korang beli dengan kita punya kemah campak Marvel daripada Utan King. Kalau korang beli kemah campak daripada Utan King, korang akan dapat sekali dengan dia punya storage bag tau. Dan storage bag dia korang boleh sahaja galas. Korang boleh sahaja galas macam ni. Untuk kemah Marvel ni kan, kita hanya ada dua warna sahaja tak. Kita hanya ada warna hitam dan warna kaki yang macam Ali tengah pegang sekarang ni. Untuk dia punya panjang lebar dia hanya 200 x 200 sahaja tak Kak Abang tahu. Dan dia boleh muat 3 hingga 4 orang dewasa sahaja. Kalau Kak Abang beli kemah campak daripada Utan King, Kak Abang akan dapat dia punya cover top, dia punya tali dan juga pancang. Okey, step yang pertama untuk buka kita punya kemah campak ni senang sahaja. Kak Abang buka sahaja getah dekat bahagian depan ni. Lepas tu Kak Abang pisahkan antara kedua-dua ni. Dah jadi macam ni, Kak Abang kena tekan sikit supaya dia senang cabut daripada dia punya connector. Lepas tu dah ready untuk campak. Okey, kalau Kak Abang beli, Kak Abang akan dapat logo dekat bahagian depan macam ni. Dan logo Utan King dekat bahagian atas. Dekat bahagian tepi pula, Kak Abang akan dapat logo Iron Man macam ni. Dan juga logo Marvel dekat bahagian bawah. Cover top yang kami bagi ni, Kak Abang pasang sahaja dekat bahagian atas kalau Kak Abang nak pasang. Cara pemasangan dia senang sahaja. Kak Abang just cakupkan sahaja hook ni dekat bahagian-bahagian yang kita telah pun sediakan. Tada, dah pun siap. Untuk panjang lebar kita punya kemah ni 200 x 200 dan dia punya tinggi ialah 135 sahaja tau. Dan dia boleh muat 3 hingga 4 orang dewasa sahaja. Untuk bahagian dalam kita telah pun sediakan dekat Kak Abang silver coating untuk mengelakkan sinaran UV masuk dekat Kak Abang punya kemah dan mengelakkan rasa bahan dekat Kak Abang punya dalam kemah. Dan jangan risau, kami juga akan bagi dekat Kak Abang mesh netting untuk mengelakkan serangga-serangga kecil ataupun nyamuk masuk daripada Kak Abang punya kemah. So kalau malam-malam Kak Abang nak rasa angin luar, Kak Abang boleh sahaja tutup kita punya mosquito net. Tada! Jangan risau kalau Kak Abang rasa panas ataupun tak nampak malam-malam. Sebab apa? Kita ada bagi satu hook dekat bahagian atas ni untuk Kak Abang gantung kipas ataupun lampu. So macam mana Kak Abang berminat tak dengan kita punya kemah campak daripada Utan King X Marvel ni? Kak Abang boleh pilih dekat beg dekat bawah sekarang. Ada warna hitam dan juga warna kaki. So boleh buat pilihan sekarang dan terus check out. Bye-bye. See korang dekat next video dia.